Hai, Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ni hari pertama Ikmal Spida akan main Roblox. Kalau korang nak main sama-sama, korang boleh komen ID Roblox korang dekat bawah tau. Dan jangan lupa add Abang Ikmal Spida. Ikmal_Spida. Jadi hari ni kita akan mula main Brookhaven. Jadi buat korang yang belum subscribe channel gaming Abang Ikmal Spida, boleh subscribe dulu ya. Jangan lupa tekan like. Jom kita main dulu. Let's go! Kita tengok apa yang ada dekat Brookhaven ni. Jadi inilah karakter Abang Ikmal. Jom kita main. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak main ni? Oh, boleh gerak terus. Okey. Okey, sekarang ni. Okey, ni siapa sekarang ni? Hello? Assalamualaikum. Hai. Dia tak jawab, dia sombong. Mentang-mentang lah Abang Ikmal ni baru main, sombong. Okey, jom kita tengok. Kita explore dulu. Apa yang ada dalam Brookhaven ni yang diorang kata best sangat main ni. Okey, kenapa sekarang ni yang Abang Ikmal punya ni hitam? Ikmal punya hitam. Nak tukar baju macam mana? Okey, Ikmal dah tahu dah. Kita nak ambil yang mana tukar baju. Okey, ni rambut, ni warna. Warna kita bagi warna ungu. Gelapnya tak nak. Abang Ikmal kan putih. Abang Ikmal putih. Okey. Lepas tu kita bagi badan dia macam mana? Macam ni? Oh, kenapa tak bertukar? Kenapa dia tak bertukar? Okey. Baik, tak payahlah. Okey, kita pergi ni lah dulu. Kita main macam ni. Okey. Oh, boleh. Oh, dekat sini boleh tukar outfit rupanya. Patutlah. Sedihnya baru pertama kali main Roblox. Kalau korang tahu macam mana nak main ni, korang beritahulah Abang Ikmal. Tak boleh nak main ni. Lepas tu nak kena buat apa ni? Okey, home. Okey, kita tengok dulu lah apa. Okey, ni muka. Okey, ni yang karakter tadi. Yang ni apa? Kenapa Lego? Alah, macam mana ni? Oh, crawl. Oh, merangkak. Oh, Abang Ikmal merangkak. Kenapa malam sekarang ni? Sekarang ni waktu siang lah. Dekat Abang Ikmal punya sekarang ni siang. Dah. 6-7. Alah, tak boleh buat. Sneak. Clapping. Okey. Tak nak dah. Jalan. Kita nak pergi mana ni? Kita pergi Pergi sana. Okey. Mana? Ni apa nama? Oh, ni hospital ke apa ni? Kenapa? Ni apa ni? Big Chinese drive-thru Big Cheese. Macam McDonald lah kan? Betul tak? Roblox, tolong. Okey. Sekarang ni nak macam ni. Sekarang ni nak tukar. Macam mana nak tukar ni? Macam mana nak tukar? Sneak. Please. Kena ada Robux. Macam ni nak kembali normal. Tolong. Macam mana nak kembali normal ni? Tolong. Pangkah. Tak boleh. Pangkah lagi. Tak boleh. Macam mana ni? Dance 25 tu apa? Oh, ambil kau. Dia dance tak berhenti-berhenti dah ni. Tolong, macam mana ni? Lompat. Tak berhenti berjari juga. Okeylah, kita jalan sambil menari lah. Cepat. Okey, mana sekarang ni? Mana semua orang? Semua orang kat mana sekarang ni? Hello? Okey, betul, kita jalan lagi. Alah, berhentilah menari. Alah, Friday 2 AM. Alah, tak nak berhenti menari sekarang. Nak berhenti. Tolong, macam ni nak berhenti. Tolong. Tekan kat situ rupanya. Kenapalah, tak tahu. Okey, tak apa. Ini first time Ikmal main Roblox. Lepas ni siap lah. Kalau Ikmal dah tahu, korang komen kat bawah. Kita kena buat apa dekat Roblox. Ikmal Spida akan jadi nombor 1 dalam Roblox ni. Okey, jom. Kita tengok apa kita boleh buat lagi. Yang ni tempat kita tadi. Okey, yang ni siapa kat depan ni? Yang ni siapa? Hello? Hai. Hello? Korang nak buat apa ni? Tolong Abang Ikmal. Okay, so sekarang ni apa lagi kita boleh buat? Ni kereta. Kita boleh naik skateboard. Oh, naik skateboard. Oh, kita tengok dia buat apa. Oh, boleh naik skateboard rupanya.
Patutlah. Okay, kita jalan. Okay, E tak ada. So, sekarang kita nak pakai kereta, tapi kita nak naik apa lagi? Kita naik, okay, motor tak boleh lagi sebab kena beli Robux. Kereta Lamborghini pun tak boleh. Kita naik kereta pink ataupun kereta polis. Let's go! Macam game GTA lah Roblox ni. Wah, boleh naik kereta malam-malam. Naik kereta polis pula tu. Laju. Ada orang follow ke? Ada orang follow. Tadi dengar bunyi kuda. Mana kuda? Okay, so kita jalan. Jalanlah. Okay, jom kita tengok siapa yang ada dalam game ni. Jom kita tengok sekarang siapa yang ada. Perjalanan jauh tak ku rasa. Aduh, mana jalan? Oh, tak mati. Okay. Kita naik semula. Macam mana nak naik? Macam mana nak naik sekarang ni? Macam mana? Oh, tak boleh naik dah. Kena lompat. Oh, faham. Okay. Kita teruskan perjalanan kita lagi. Kenapa terbakar tu? Ini tidak boleh terjadi. Iqmal kena naik kereta polis lagi. Polis. Nino. Ada apa di sana tu? Apa yang berlaku? Nino. Ada orang mati. Tidak. Iqmal kena selamatkan. Keluar sekarang. Keluar. Awak tak apa-apa ke? Awak okey tak ni? Awak okey tak? Kenapa kereta dia lagi cantik? Oh, cantik lah kereta dia. Oh, kereta sport ni. Oh, nak curi kereta dia? Kita curi kereta dia. Oh, Iqmal Speeda naik kereta sport. Mula-mula main ke Roblox. Wow. Jom kita. Oi, dah nak pagi lah. Oh, okey. Sekarang kita pergi jalan. Itu apa tu? Oh, ada tempat buat bom ke? Okey, jom kita pergi jalan. Okey. Tak boleh laju lagi ke, guys? Korang komen kat bawah. Kereta ni tak boleh laju lagi ke? Slow lah. Nak laju lagi. Iqmal Speeda melompat di situ. Naik semula. Geraklah. Kenapa tak boleh gerak? Oh, kena masuk ke tempat pemandu. Faham. Okey, let's go. Naik cepat. Okey. Na. Jalan laju lagi. Kita nak pergi jumpa orang. Bro have Ace better with premium. Alah, Abang Iqmal tak ada duit lagi. Janganlah ambil duit saya lagi. Saya baru je main game ni. Janganlah. Okay, jom. Wow. Iqmal Speeda baru tahu game ni kita boleh naik kereta. Wow, boleh jalan-jalan. Ni kedai apa ni? Parking sat? Kita parking, kita keluar tengok lu ada apa. Ni kedai apa ni? Oh, ya Allah. Apa ni? Kafe ke? Kita keluar dulu. Okay, kita keluar. Okay, Assalamualaikum. Wah, yang rupanya. Kita boleh buat apa dalam ni? Kita boleh tengok TV ke? Oh, ada main gym. Main gym dululah. Boleh main gym ke? Tak boleh? Oh, up 1. Up 2. Up 3. Ya, lagi Iqmal Speeda akan kurus. Up 4. Okey, dah. Abang Iqmal dah kuat dah. Okay, tak, sekarang ni Abang Iqmal pelik. Kenapa semua orang tak ada dalam ni? Ataupun Iqmal salah main game ni? Cuba korang komen kat bawah. Komen. Kita bawa kereta, jom. Oh, kat sana ada kereta lagi. Hello. Kita langgar. Oh, dia gerak. Kita hantar masuk dalam sungai. Guys. Tengok ni. Woo! Naik lagi. Ya, kita parking kat sana. Sebab polis kena duduk dekat campsite. Okay, kita Oh, ada orang kat sana. Ada orang. Hey, follow saya. Cepat follow saya. Teleport tu event. Mari kita pergi event. Oh, ada orang lagi kat sini. Oh, dia buat apa ni kat sini ni? Hello. Siapa tu? Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, awak ni siapa ni? Tiba-tiba ajak naik boat ni. Saya nak naik.
Saya nak naik jugalah. Alah, dia tak bagi naik. Hina sangat ke saya ni? Hina sangat ke saya nak main? Oh, boleh ada jugalah. Macam mana nak naik ni? Nak naik bot. Hei, nak naik bot. Bagilah saya naik. Okey. Oh, okey, kita naik bot. Nak pergi mana? Nak ke mana ni kita ni? Ya, ada Lanon. Lanon! Lari! Dia tak tembak pun. Dia ada kapan nak... Oh, ada anak panah. Kita ikut anak panah. Okey, pergi sana. Ke mana dia nak bawa kita ni? Cepat. Okey. Alah. Oh, ke sini. Okay, lepas tu, lompat. Okey. Ada apa kat sini? Ada apa? Tadi ada orang. Mana orang tu? Oh, Ikmas Pida follow dia. Mana bot tadi? Alah, dia dah gerak. Kita naik bot kita, tak apa, kita kejar. Bot akulah. Kenapa bot tu terbakar? Hello. Perlukan bantuan ke? Perlukan bantuan ke? Kenapa Abang Ikmal bawa bot macam gini? Allah, kiri kanan. Boom. Okey, dia suruh patah balik. Macam ada orang tu. Kenapa dia? Panas. Apa tu? Tembak ke? Mana? Dia tembak ke? Lari. Okey, naik cepat. Gerak. Dah malam. Baru Ikmal tahu dalam Roblox ni kita boleh bawa kereta polis, kita boleh bawa kereta Lamborghini, kita boleh naik bot, seronoknya. Okey, disebabkan Abang Ikmal dah naik kereta, dah main gym, dah naik bot. Jadi lepas ni Abang Ikmal akan baca komen-komen korang dan Abang Ikmal akan buat apa yang korang suruh, okey? Jumpa korang di video yang akan datang. Bye bye. Thank you sebab dah subscribe dengan like.